Okay guys, so akhirnya settle. So top up bateri, semua dah kemas dah. Ini buat pakai laser, laser cut custom. Lepas tu ni, ini lidi basikal. Okay, diikat kat situ. Dia screw dia tu kan. Lepas tu puntai kat situ. Buat kemas lah. Yang ni pun lidi basikal. Lepas tu tambah stopper. Bukan stopper lah, spacer. Spacer gunakan led. Cun-cun. Yang ni steering ni, biasa RC pakai lah. So ni servo. Servo ni tadi jenuh kat lah nak custom dia. Akhirnya dapat lah setting yang cun. ESC, receiver, motor je pakai standard. Motor ni kalau upgrade besar sikit aku rasa lagi padu ni. Tapi untuk stage pertama ni kira okey lah kan. So jom kita test. Okay. Nak slow balik. Slow. Laju. Untuk kelajuan dia ni aku rasa tak laju sangat, tapi untuk drift okey lah. Okay, setting servo pun cun. Simple lah. Servo ni ada gegar sikit, mungkin nanti aku akan tambah skru lagi lah, bagi lagi kuat. Kat remote aku dah setting dah bagi dia angle dia sedang-sedang je. Mungkin kena setting remote ataupun tambah lagi skru lah. Kat sini ada satu skru. Okay, ni memang ikat ke body. Kat sini kena buat dia punya apa ni, dia punya tapak skru lah, ataupun buat bracket. So overall cun-cun lah. Okay.